Selalu kata, bila saya masuk ke Puskop, saya ucapkan terima kasih kepada KSU dan semua rakan-rakan Puskop yang telah memberikan kerjasama penuh. Kita misinya satu. Saya nak gariskan supaya kita ni satu hati. Misinya hebatkan perniagaan Malaysia. Bukan hebatkan perniagaan Cina, hebatkan perniagaan Melayu semata-mata, hebatkan perniagaan orang India, Sabah, Penang, tapi hebatkan perniagaan Malaysia. Dan kita lancarkan strategi ABCD. Anjakan produktiviti, birokrasi dikurangkan, capaian ke atas modal dan daya akses pasaran sebagai satu usaha untuk gembelengkan kudrat dan tenaga, perhatian, sumber seluruh kementerian 15,000 orang warga Puskop. Kita satu tumpuan untuk mencapai misi kita itu. Dan saya rasa bersyukur. Tadi Tok Mufti kata musim-musim ini Tok ada orang pergi ke Along, di Gadai Emas, Aranu dan sebagainya. Tapi atas dasar untuk hebatkan perniagaan rakyat Malaysia, musim perayaan ni kita tahu penjajah kita, peniaga kita, usahawan kita, dia perlukan modal pusingan. Maka tahun ini kita perkenalkan dua produk baru. Satu kita panggil Berkat Biaya Festival Perniagaan Rakyat untuk peniaga-peniaga Cina yang meraihkan kongsi pacat. Jadi mereka nak modal pusingan, kita bagi. Kemudian keduanya, program Barakat. Walaupun Menteri Kabinet tapi okey lah nama dia. Program Barakat Biaya Ramadan Perniagaan Rakyat untuk peniaga-peniaga bazar Ramadan, bazar Aidilfitri, supaya mereka tak perlu terjerembab dengan Along, dengan Ceti dan sebagainya. Kita bagi pinjaman sehingga RM30 sebagai modal bantuan pusingan, kadar cukup rendah 3% untuk memudah cara membantu usahawan Malaysia.